majority Chinese, Okay. 30% je Malay. Alright. So dalam kelas aku, daripada aku form 1 sampai form 5, Melayu tak lebih 10 orang. Okay. So jadi minoriti lah kat tu? Aku je minority. Alright. So apa perasaan jadi minoriti kat tu? Weh, kena tinggal banyak. Minoriti? Kena tinggal macam biasa lah. Faham, biasa lah kan. Majority diorang mesti lah kena. So aku terpaksa join diorang punya sports semua. Faham. Kalau Basket pergi lah. sekolah Melayu memang tak ada basket lah. Faham. Sekolah diorang, kalau dengan diorang mesti ada. So masa kau kat sana tu rasa kompetitif lah? Mesti lah. Mesti lah. Diorang punya sekolah tu tahap teruk dia lah dulu. Time aku trial SPM tu, budak-budak Cina ni, yang kelas-kelas belakang, diorang bawa basikal naik kat tingkat atas, diorang racing kan. Time trial. Agak rare. Sekolah lain tak pernah buat. Okay. So lepas daripada sekolah menengah, kau pergi ke? Aku sambung belajar Kat mana? dekat Multimedia College, Okay. KL lah, under Telekom lah.